Ipan bara. Mantap. Ya. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah geng, bertemu lagi kita di channel Syaim Mencari Start Padu. Okey geng, hari ni aku turun lagi mancing. Sebelum-sebelum ni aku ada turun mancing tapi itulah hasil tak apa padu geng. Jadi aku tak buat konten dah. Sebab tu lama tak ada konten ni. Sebab sekarang dah masuk musim kemarau geng. Agak kurang ikan makan. Ada hasil tapi hasil kecil-kecil je lah. Ok guys, macam biasa kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang tak betul-betul support channel aku, jutaan terima kasih aku ucapkan. Korang memang terbaik geng, kerana sentiasa support channel aku. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat insyaAllah. Amin. Ok geng, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok spot hari ni. Hari ni aku berada di spot Lubuk Kemudi geng. Ini dia keadaan cuaca hari ni. Alhamdulillah, cuaca sekarang cuaca cerah. Lepas tu air sungai betul-betul surut geng. Air jernih sekarang ni. Lepas tu pula sekarang ni cuaca memang betul-betul panas. Suhu boleh mencecah 40 darjah Celsius. So memang betul-betul panas sekarang ni. Jadi harap-harap hari ni adalah strike padu, strike manis-manis. Ok geng, tanpa melengahkan masa, aku belum lagi set up. Jom kita set up dulu. Ok geng, kita jumpa lagi. Teruskan menonton, stay tune. Tanah keras. Pakai roti tu pagi ni. Bismillah. Ok, sementara tunggu air ni strike, kita bersih kawasan dulu. Nampak macam banyak sampah ni. Sampah peninggalan sahabat-sahabat angler ni. Kita bersih kawasan dulu. Panjang kali. Semua dia kering. Kat ini terbakar. Ada makan lah. Jalan mana yang ada makan. Ok, bersih dah, clear dah. Workshop mancing. Kawasan dah bersih. Ambil. Jom kan dia ambil. Tali kendur. Ada. Ada. Kasar.
Bismillah. Alhamdulillah. Ada sayang. Ikan lampun Jawa. Kasar saya dia. Pakai mata satu juga dia nak ambil. Okey. Sini bekas dia. Pasir. Mata satu. Kita cari lagi saiz-saiz kasar ni. Okey, video ni sambung lagi esok lah. Hari ni hasil ada seekor je. Tengok hasil. Seekor je. Ikan lampun Jawa. So video ni sambung esok lah. Hari esok aku turun lagi. Sayang strike yang kedua tadi tali putus. Tali ni luka ni. Okey, jumpa lagi hari esok. Mantap. Set manis. The next day. Okey, aku dah set up dah. Sambung lagi video semalam. Hari ni aku set up macam biasa lah, 3 joran. So harap-harap ada lah strike padu untuk hari ni. Tadi umpan yang ni first tadi aku pakai roti dulu. Lepas tu yang second ni pun aku pakai roti. Yang ujung je aku ada test umpan baru. Pelik biji 920. Aku campur dengan sawit peram. So kita tengoklah, agak gasak lagi ni. Sebab tengok pada ikan pagi ni memang banyak ikan yang boiling. Adalah yang sudi ambil umpan ni. Yang diorang yang first ni lagi, kalau aku dapat anak ikan, aku akan tukar lah. Lepas tu aku ada bawa satu umpan baru, geng. Umpan ni jarang lah guna, tapi aku nak test lah sekali lagi. Dia umpan tu masih beku lagi. Aku nak tunggu dia cair lagi, baru aku tukar untuk diorang yang first tu. Kita try main kat sungai. Umpan tu biasa orang guna untuk laut. Okey. Harap adalah ini strike padu. Banyak boiling kan. Kasar-kasar saya. Ada makan ni. Umpan baru. Cepat-cepat ni. Ada makan umpan baru. Saiz. Ui, kasar. Oh, kasar geng. Kasar, barang kasar. Bismillah. Alhamdulillah. Padu saya lampam ekor merah. Jadi geng umpan baru. Kasar geng. Kasar lampam. Kasar geng. Okey, aku nak ambil bekas ya. Ada ni.
Kasar kan. Ini nak kira saiz kasar ni. Bismillah. Ada. Bawa ada 2 ekor. Nampak? Nampak ekor merah. Oh, janji ada. Test. Tengok umpan baru. Ha? Tengok umpan baru. Oh, gendut. Oh, itu sawit. Oh. Balik ah, teh. Tu lah. Faiz. Main dedak sawit ni yang leceh. Berminyak tangan. Okey, jom kita balik lagi. Mana saya kasar. Hari ni patutlah ikan banyak boiling kan. Dekat atas air. Rupanya aku baru perasan pokok ni dia tengah berbunga. Lepas tu bunga dia gugur. Kalau korang perasan lah, atas air ni penuh bunga. Bunga halus tu. Jom kita balik dulu. Cari yang kasar lagi. Bismillah. Apa ni? Besar gila. Besar gila lipan. Uish. Tu. Ini kalau kena gigit ni. Lipan. Ini kalau kena gigit hospital ni.
Okey. Oh, dah makan. Oh, nak balik. Ni lipan yang aku bunuh tadi. Terpaksa bunuh kan sebab bahaya. Takut dia datang kat tempat aku duduk tu, takut dia gigit. Jadi daripada membazir, biar aku bawa umpan. Mana tahu ada ikan ambil. Jom kita balik. Bismillah. Okey geng. Macam biasa, masa datang ada tinggal lagi satu lagi joran. Yang ni tadi umpan lipan bara tadi. So aku tunggu kejap. Ni hasil ni, jom kita tengok hasil ni. Hasil hari kedua di spot yang sama. Sekejap. Okey geng. Boleh lah. Hari ni hasil tak berapa padu. Ada seekor je ada saiz. Lepas tu yang lain saiz curut Kalau ikutkan tadi, total semua strike hari ni ada dalam 3 dalam 12 ke 13 ekor lah. Tapi saiz semua besar ni je geng. Besar-besar ni je saiz tak kasar. Nampak ekor merah. Tadi ada lampang Jawa, ada anak baung, lepas tu ada ikan nyet-nyet. Semua saiz-saiz curut. Lepas tu tadi ikan masai pun juga. Jadi ikan ni aku release balik lah. Ni tadi standby untuk buat umpan ni. Ni lepas. Tu ni seekor lagi pun lepas juga lah. Saiz kecil. Ni je lah seekor yang saiz, ada saiz. Yang ni pun tak tahulah berapa gram. Tapi aku ingat aku nak masak lah malam ni. Aku ingat nak masak ni steam halia kicap. So video ni aku ingat bersambung lah. Sebab kalau tak buat ni video pendek sangat. Jadi aku balik, aku nak masak. Semalam ada seekor. So kita tengok lagi sama ada nak masak 2 ekor ataupun seekor ni. Okey geng. Kita jumpa dekat rumah insyaAllah. Aku nak masak ikan ni. Okey. Tolong buang ni. Tak boleh. Dah mati ya? Tak boleh hal. Buat apa? Tak boleh geli. Udah dah. Hari ni. Mana boleh jadi polis. Okey geng. Aku dah sampai rumah tadi. Aku terus siang ikan ni. Aku potong bentuk butterfly. Tengok bahagian dalam dia. Ikan ni bertelur ni. Ikan ni bertelur. Ni bahagian dalam dia. Okey. Akan letak dulu ikan ni macam ni. Ikan ni aku akan kukus selama 5 minit untuk first step. Aku akan buang dulu air pertama ikan ni. Okey geng, jom kita ke next step. Okey, sementara tunggu ikan tu masak 5 minit, aku buat bahan untuk kuah dia. Untuk isi kat atas ikan nanti. So ni dia bahan dia, kicap manis, minyak bijan, lepas tu garam sikit, lepas tu sebut cukup rasa sikit. Lepas tu dalam ni ada halia muda, bawang putih dan juga lada. Lada aku guna 3 ulas sebab takut pedas. Lepas tu gaulkan sekali. Lagi ikan dah masak nanti, kita akan buang air pertama tu, baru kita bubuh ni. Okey. Okey geng. Setelah 5 minit tadi
aku masak untuk buang air pertama ikan ni. So ni lah kejadian dia. Selepas tu kuah yang aku buat tadi, masukkan dia dalam ni, curah dulu. Lepas tu ikan ni kita akan masak balik dalam masa 10 ke 15 minit lagi untuk bagi dia betul-betul masak. Lepas tu bagi sos ni masak sekali. Ok geng, selamat mencuba. Resepi paling simple tapi memang sedap untuk ikan sungai. Kalau untuk masak steam, yang ni lah antara menu yang paling sedap. Ni pun ada seorang sahabat Chinese aku yang ajar. Ok geng, jom kita masak lagi 10 ke 15 minit lagi. Nanti kita tengok kejadian ni. Ok geng, setelah 15 minit aku masak tadi, alhamdulillah dah jadilah ikan lampam ekor merah masak steam halia kicap. Terbaik geng. Ini antara resepi yang paling mudah untuk nak masak ikan sungai. Dan untuk pengetahuan korang juga, ikan lampam ekor merah ni antara ikan yang paling sedap di Sungai Kuantan. Tengok tu bahagian-bahagian lemak tu, masih berasap lagi. Ok geng, sekian dululah video aku untuk kali ni. Terpaksa buat masak-masak sikit sebab video kali ni terlalu pendek. Ok geng, kita jumpa lagi di next video mencari start padu di sungai, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih geng. Pok makan semua. Mantap.